Kita ambil pengajaran. Proses dakwah, tentangan-tentangan yang Nabi dapat, itu akan menjadi lumrah dan menjadi sunnah perjuangan kita, yang akan pasti akan berlaku. Mulakan, ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati sekalian, mulakan. Jangan habis setakat malam ni je. Bermula malam ni, azam pada malam ni, boleh tak? Nak jadi da'i, nak jadi pendakwah mulai malam ni. Tak usah banyak. Balik mulai malam ni, ataupun esok pagi, lepas subuh esok, panggil isteri dengan anak-anak, duduk, abang nak buat tazkirah untuk awak dengan anak-anak. Boleh? Mulakan buat tazkirah. Bukan tazkirah panjang. Tazkirah ni nak buat dekat isteri anak-anak. Bukan nanti tuan-tuan, ayah-ayah, ibu-ibu nak mulakan. Tengok ustaz mula tadi, ya Allah, mukadimah panjang kan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu. Al-Fatihah. Bukan nak mula macam tu. Nah, duduk. Abang nak baca, boleh tak mulai subuh hari ni, abang nak baca satu ayat Al-Quran dengan terjemahan dia. Ataupun, Allah Ustaz, saya baca ayat Quran tak lancar. Tak apa, baca terjemahan je. Satu hari satu ayat. Okey. Hari ni ayat pertama, Suratul Fatihah. Ayat pertama Surah Fatihah apa dia? Bismillah lah kan? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Maha Penyayang. Dah, cukuplah tazkirah kita pada hari ini. Jadilah. Daripada tak ada langsung, tahap malas nak mampu. Jadi tak apalah, jadilah sekurang-kurangnya. Nak hidupkan majlis ilmu, nak hidupkan tazkirah, nak hidupkan majlis taklim dalam rumah kita, baca. Satu hari satu ayat dengan satu terjemahan. Tak payah hurai-hurai. Susah ke? Senang kan? Berani tak buat mulai esok subuh? Satu hari satu ayat, just baca satu hadis dengan terjemahan dia, tak payah hurai, ataupun satu ayat Quran terjemahan tak payah hurai. Boleh tak? Boleh belah? Boleh? Buat! Itu yang Ustaz Syamsuri pernah cerita dulu. Dia kata ada orang marah dekat dia. Dia cabar juga masjid tu, suruh balik buat tazkirah. Satu hari orang tu jumpa dia, panggil dia, Ustaz, main dia. Dia kata, pasal apa pula ada orang tua ni nak marah aku kan? Ustaz ingat tak saya? Dia kata, tak ingat. Saya dekat masjid Ustaz ceramah dulu, dia sebut nama masjid tu, Ustaz cabang kami suruh buat tazkirah kat rumah, saya pun buat. Ustaz tahu apa jadi? Apa jadi? Ustaz Syamsuri tanya ke dia, apa jadi? Saya balik kerja petang, masuk je motor ke rumah, anak-anak menjerit, Mak, Ustaz dah balik. Sakit hati Ustaz tahu, dia kata. Lah, Ustaz Syamsuri kata pasal itu je kan. Lepas tu yang lawaknya, dia kata, dia pergi duduk ruang tamu, bini budak pemain, Ustaz nak minum apa? Sakit hati tau, dia kata. Kita jangan, kalau kita ni ayah-ayah sekalian, minta maaf kalau bongok, simpan sikit, jangan tunjuk perhabis. Bila bini anak-anak perli lagu tu, kita duk buat tazkirah, mereka perli panggil ustaz, tak apalah, kita jangan negatif, kita positif. Boleh hampa panggil aku ustaz, mai aku nak baca lagi kitab hadis tadi, hampa mai duduk kan. Ini pergi marah ustaz tu balik buat apa? Tak, dia kerja kan. Jadi nak ceritanya, kena buat ya. Ustaz bekas pegawai di Jabatan Agama Islam Perak, satu hari mari satu orang tua nak bercerai dengan bini, orang tua umur 60 lebih, nak bercerai. Dia mari ustaz bagilah apa, ada borang warna merah tu. Ni pakcik nak bercerai. Dah, saya dah memang tak ada hati dengan bini saya. Nah, ambil ni isi, ustaz kata. Dia pun tulis panjang, bini masak tak sedap, bini lagu ni macam-macam dia tulis. Ustaz kata tu dia banyak ah. Ni perangai bini pakcik ni. Itulah perangai bini saya. Ni semua ni perangai bini pakcik ni. Berapa tahun dah kahwin? Ada 40 tahun lebih dia kata. Ustaz tanya dia, 40 tahun kahwin, berapa kali pakcik pernah bimbing isteri jadi imam semayang jemaah kat rumah? Berapa kali? Tak pernah. Kalau tak pernah, maknanya bini pakcik jadi lagu ni sebab dapat laki macam pakcik. Suami yang bodoh adalah suami yang menceritakan keburukan isteri pada orang lain. Sebab apa bodoh? Sebab dia nak habaq dekat kita, kata dia gagal mendidik isteri dia. Setuju? Siapa yang bodoh sebenarnya? Oh, bini aku memang teruk.
Jadi orang kalau cerita dekat ustaz akan gambarkan lah bodohnya dia ni. Mana pasal apa? Pasal dia sedang cerita bini dia teruk sebab dia gagal didik bini dia, betul? At-Tahrim ayat ke-6. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Balik rumah malam ni, ingat At-Tahrim ayat ke-6 tu, fikir macam mana aku nak selamatkan keluarga aku daripada api neraka Allah. Balik malam ni renung muka anak-anak duk melangut astro, tengok muka bini. Balik tanya anak-anak, solat dah? Belum. Jangan marah tapi menung dulu kan. Ingat apa yang ustaz pesan malam ni. Apakah aku akan menjadi seorang ayah yang akan menyelamatkan anak-anak aku daripada api neraka Allah? Tuan-tuan, pernah ustaz tanya budak lagi sebulan nak nikah, lagi 2 minggu nak nikah, datang kursus kahwin dulu ni. Kita bagi kertas soalan kursus kahwin hari Sabtu Ahad. Bagi kertas soalan dekat dia, suruh dia tulis 2 kalimah syahadah tu, dah tulis siap dah dalam Arab, suruh dia buah makna Melayu je. Dia tak jawab. Tulis sila berikan 6 rukun iman, sila berikan 5 rukun Islam. Dia hantar balik kosong. Jadi ustaz kata dekat kawan-kawan dekat pejabat, jangan bagi sijil dia, suruh dia masuk nak sembang dulu. Dia takut nak masuk. Bapak dia pujuk dia, pak dia, jangan takut, bapak ada. Bapak dia pun masuklah sekali. Bapak dia duduk belah kanan ustaz, anak dia duduk belah kiri, anak perempuan dia. Ustaz tanya depan ni. Tanya dekat dia, pasal apa awak tak isi jawapan 6 rukun iman ni? Bapak dia jawab, dia tak apa tahu ustaz. Awak boleh baca Quran tak? Bapak dia jawab lagi, dia Quran tak pandai ustaz. Ustaz kata dekat bapak dia, pakcik diam boleh tak? Saya tak tanya pakcik pun, yang pakcik sibuk pasal apa? Ustaz tanya dia, kamu baca Quran tak kat rumah? Dia giling. Kamu pernah baca Quran tak? Dia giling. Kamu boleh baca Quran tak? Dia giling. Kamu kenal huruf tak alif bata? Dia giling. Kamu tak kenal huruf langsung? Dia jawab tak. Bapak dia diam. Bapak dia tunduk je. Oh, tadi bapak ada kan, hang jaga lagi. Kamu solat tak kat rumah? Giling. Kamu tak pernah solat sepanjang hayat kamu? Dia giling. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Cuba nak tahan air mata pada masa tu. Tengok depan mata kita, ya Allah. Lagi sebulan nak nikah. Mengucap pun tak boleh. Ingat balik At-Tahrim ayat ke-6 tadi. Wahai orang beriman, selamatkan diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka Allah. Ustaz saja kata dekat budak perempuan ni, kalaulah bapak kamu ni dalam keadaan nazak esok dah nak mati, kamukah anak yang nak talkinkan di telinga dia la ilaha illallah? Kamukah anak yang nak baca doa untuk dia? Dalam keadaan kamu mengucap pun tak tahu. Alangkah malangnya bapa yang dapat anak macam kamu. Takkan dia tak faham kot? Sebenarnya ustaz nak kata alangkah malangnya kamu dapat bapa macam tu. Mustahil kalau seorang anak tu, kalau seorang bapa dia bagi agama pada anak dia, kalau seorang mak bagi agama pada anak dia, mustahil tuan-tuan, mustahil anak tu langsung tak pernah semayang seumur hidup, mustahil. Betul? Allahu akbar ya karim. Bayangkan. Sampaikan ke peringkat. Bila kita fikir balik, ketika ustaz dijemput ceramah motivasi di sebuah sekolah, ustaz masuk dewan, hampir 800 orang mak bapak pada masa tu. Dalam dewan tu, di sekolah tu dibuat untuk motivasi mak bapak sahaja. Tanpa bercakap, ustaz bagi kertas A4, kertas kosong seorang satu. Ustaz kata, ibu-ibu, ayah-ayah, tolong tulis pada hari ni, tolong tulis dengan jujur. Tak payah tulis nama. Jangan tulis nama kat kertas tu. Bila nama tak ada,
InsyaAllah tuan-tuan akan jujur, betul? Tolong mengaku berapa orang yang pernah sepanjang umur anak dia, daripada anak dia kecil sampailah kalau hari ni umur anak dia 15 tahun, dia pernah panggil anak, dengar anak dia mengucap 2 kalimah syahadah. Panggil anak, Mat, kau mengucap depan mak dan ayah sekarang. Lepas anak dia mengucap, dia tanya, engkau bagi makna dia. Lepas dia bagi makna, tanya dia, engkau faham tak apa yang kau ucap tadi? Tolong tulis dalam kertas tu, Ustaz kata mengaku jujur berapa orang yang pernah buat sepanjang umur anak-anak tuan-tuan perempuan. Yang keduanya, tolong mengaku jujur dalam kertas tu, tolong tulis berapa orang di antara tuan-tuan perempuan sebagai mak bapak sepanjang umur anaknya pernah panggil anak-anak, dengar anak-anak baca Fatihahnya, kunutnya, tahiyatnya. Tolong mengaku jujur berapa orang tuan-tuan yang hadir pada hari ini, tolong tulis dalam kertas tu berapa orang yang pernah panggil anak-anak, tengok anak-anak ambil wuduk daripada mula sampai habis betul-betul. Panggil anak, sekarang ni ambil wuduk depan kami nak tengok betul-betul. Berapa orang pernah buat? Mengaku jujur berapa orang yang pernah panggil anak-anak sepanjang umur anak untuk solat daripada mula sampai habis. Tengok solat dia betul tak betul. Daripada 800 orang tu, dah bila kutip balik kertas, alhamdulillah semuanya jujur. Semua mengaku tak pernah buat, hanya 3 orang daripada 800 orang tu mengaku pernah buat. Kita duk mengata anak orang, padahal kita sendiri tak pernah bagi agama pada anak-anak kita, betul? Mulai malam ni, soalan tu tadi, untuk landewan tadi saya jaga. Oi, aku tanya soalan tadi untuk adalah dewan tu jaga. Untuk hampa sekali lah malam ni. Kalau tak pernah buat sepanjang umur anak, mulai malam ni, azam jangan sembang hai anak orang lagi dah. Setuju? Oi, anak orang tu teruk. Tak usah ada cerita. Kita pun tak pernah dengar mengucap, tak pernah. Suami mana yang hadir malam ni, siapa yang pernah isteri dia baca Quran depan dia? Ataupun dia panggil bini dia dengar mengucap, bini dia boleh mengucap sepanjang kahwin sampai hari ni? Siapa yang pernah mengaku jujur? Awak mengucap depan abang, lepas tu bagi makna sekali. Siapa pernah? Tu dia, orang kampung masjid. Oh, hajam ustaz ni kan. Tak puas hati dengan ustaz, kalau nak bertumbuk tak ada masalah. Barang mana ada? Dia wakil lah. Ayah-ayah, ibu-ibu dirahmati sekalian, kita tak pernah buat. Kita tak bagi agama dekat keluarga. Betul? Isteri 20 tahun kahwin tak pernah dengar isteri, rupa-rupanya bini tak boleh mengucap. Tak tahu. Bini tak pernah dengar suami baca Quran, suami tak pernah dengar bini baca Quran. 20 tahun kahwin. Habis kita nak heran, pasal apa ustaz anak-anak saya degil sangat, bawa ayak mineral botol besar tu suruh jampi. Ustaz boleh tak jampi ayak ni bagi anak saya lembut hati sikit? Anak umur berapa? 15 tahun. Semayang tak? Itulah ustaz, payah. Kalau payah makcik, saya jampi 1 ton dram tu, bagi dia minum, kembung perut, meletup perut dia, jahit balik pun tak guna. Pasal apa? Kalau anak makcik di rumah, makcik nak suruh semayang pun tak boleh. Anak abang di rumah, abang nak suruh semayang pun tak boleh. Nak suruh ustaz-ustaz jampi ayak, suruh bagi lembut hati, nak bagi terang hati. Kalau nak lembut hati, minum asid tu. Asid tu, lembut hati. Ataupun ayak panas menggelegakkan, orang bergerebus daging ayak panas, bagi minum ayak panas menggelegak tu. Lembutlah hati kan. Nak terang hati, telan bateri dengan mentol. Geram kadang-kadang. Tak betul. Satu makcik jumpa saya, anak nak SPM, jumpa dengan ustaz. Ustaz bawa air mineral bagi terang hati. Ustaz saja pandang ayak tu lama tau, saja buat belek ayak tu lama. Cepatlah dia kata. Amboi cengih. Dah minta tolong orang buat cengih belakang. Pajak tu makcik ni kan. Dia kata cepat jampi. Ustaz kata kat dia, "Cik, saya ni 2 kali SPM kantor kita. Daripada saya jampi untuk anak makcik, baik saya jampi untuk diri saya. Saya ambil SPM lagi sekali." Marah dia rampai ayak tu. Dia kata, "Dah, aku nak suruh orang masjid baca." Sabar dulu. Ustaz bukan menafikan konsep berdoa. Faham? Faham tak? Kalau orang masjid tu, makcik suruh pergi baca Yasin pun, suruh orang masjid tu pergi ambil SPM lagi sekali, belum tentu dulu Orang yang di masjid tu, yang makcik nak suruh tolong baca Yasin untuk anak SPM tu, mereka tu pun kantor SPM kita lah. Habis nak suruh siapa baca?
Nak suruh siapa dia kata? Doa ibu tu kan makbul. Makcik kan ibu pada anak. Kenapa tak reti berdoa sendiri? Saya tak reti Arab. Kepala otak hang. Berdoa ni kena dengan bahasa Arab juga. Betul? Tuhan tak faham ke bahasa? Doalah dengan bahasa yang kita faham. Itu lebih afdal daripada doa tapi kita pun tak faham, betul? Ya Allah, kan ambil air, kan ambil ayam. Ya Allah, kan bismillah baca Fatihah, kan baca Fatihah pun tak reti, teruk sampai tak mana. Kan? Dengan air ni ya Allah aku mohon permudahkan, terangkan hati anakku. Ibu kan makbul. Ibu dengan ustaz siapa doa makbul? 2 saat ni sekarang. Ibu yang pergi suruh orang lain buat apa? Jadi kena mulakan. Azam mulai malam ni, peristiwa Isra Mi'raj mulai malam ni. Kerja rumah pertama sikit aja. Ustaz Muhammad James bagi, tolong balik buat tazkirah dekat rumah mulai esok. Boleh? Macam tadi tak payah hurai baca satu terjemahan ayat Quran pun jadilah. Tapi buat setiap hari. Ya. Jadi kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bagi petunjuk dan hidayah pada kita.